Kita selalu bayangkan kan, bila dapat anak, mesti rasa bahagia yang tak terhingga. Tapi, pernah tak kita terfikir, macam mana kalau di sebalik senyuman tu, sebenarnya ada satu rasa kosong yang sangat sunyi? Hari ini, kita akan cuba faham realiti yang ramai ibu baru lalui, tapi dalam diam, melalui kisah seorang wanita bernama Aina. Nah, soalan ni, kenapa aku tak rasa bahagia? Soalan inilah yang Aina selalu bisikkan pada diri sendiri. Satu soalan yang sangat menghantui kan? Penuh rasa serba salah, penuh dengan keliru. Sebenarnya ramai yang rasa macam ni, tapi tak berani nak cakap. Okey, cuba kita tengok. Kat sebelah sini, jangkaan masyarakat. Kegembiraan melimpah, rasa syukur, rasa lengkap. Bunyi macam indah kan? Tapi, bagi Aina, realitinya jauh beza. Yang ada cuma rasa kosong, rasa bersalah dan paling teruk, rasa gagal. Jurang antara jangkaan dengan realiti inilah yang memerangkap ramai ibu buat mereka rasa keseorangan. Jadi, untuk kita betul-betul faham apa yang berlaku, kita kena masuk lebih dalam ke dalam kisah Aina. Macam mana seorang wanita yang dah bersedia 100% boleh tiba-tiba tenggelam dalam ribut emosi yang dia sendiri tak duga? Okey, kenalkan. Ini Aina. Dia bukan calang-calang orang ya. Umur 31 tahun, kerja bagus, semua benda dalam hidup dia teratur. Kehamilan ni pun dirancang dengan teliti. Dia dah baca semua buku, dah pergi kelas, pendek kata, dah prepare habis. Dan sebab itulah, kisah dia ni penting sangat. Sebab ia tunjukkan, benda ni boleh jadi kat sesiapa saja. Tak kira betapa bersedianya kita. Mula-mula, Aina dan semua orang keliling dia ingat, alah, baby blues je ni. Biasalah tu, penat, hormon tak stabil. Tapi, seminggu jadi 2 minggu, 2 minggu jadi sebulan, dan rasa gelap tu, dah ada. Dan dekat sinilah keadaan jadi makin menakutkan. Fikiran Aina sendiri yang sepatutnya jadi kawan dia dah bertukar jadi musuh paling besar. Fikirannya mula mainkan bisikan-bisikan jahat yang penuh dengan kritikan dan rasa bersalah. Inilah bisikan yang pertama. Simple tapi sangat berbisa. Setiap kali bayi dia menangis, setiap kali dia rasa penat sampai tak larat bangun, suara nilah yang akan bergema dalam kepala. Nampak, kau memang ibu yang teruk. Lepas tu, fikiran tu jadi lagi gelap. Ini bukan setakat rasa diri tak bagus dah. Dah sampai ke tahap dia betul-betul percaya yang kewujudan dia tu membebankan anak dia sendiri. Bayangkan betapa sakitnya rasa macam tu. Dan yang ini yang paling buat Aina keliru. Macam mana boleh rasa menyesal bila dapat anugerah yang paling besar dalam hidup kan? Rasa bersalah campur malu ni, buat dia makin jauhkan diri daripada semua orang. Tapi, segalanya berubah. Berubah dengan hanya satu soalan yang ringkas daripada seorang bidan. Bukan soalan pasal berat bayi, bukan pasal susu cukup ke tak. Tapi soalan pasal dia. Puan rasa bahagia tak? Soalan inilah yang akhirnya pecahkan tembok yang Aina bina keliling diri dia. Bila Aina dah mula buka mulut, barulah kita tahu yang ribut dalam diri dia tu sebenarnya ada nama. Jadi, jom kita cuba fahamkan apa sebenarnya yang Aina lalui ni dari sudut perubatan. Okey, ini perkara paling penting yang semua orang kena faham. Kemurungan postpartum atau PPD ni bukan kelemahan karakter. Ia adalah penyakit. Sama macam kencing manis, sama macam darah tinggi, ia bukan pilihan dan ia bukan tanda seorang ibu tu tak sayang anak dia. Ia adalah isu perubatan yang perlu dirawat. Jadi, apa punca dia? Selalunya, ia bukan satu benda je. Dia macam satu perfect storm, gabungan beberapa perkara serentak. Cuba bayangkan, hormon dalam badan jatuh menjunam lepas bersalin. Lepas tu, campur pula dengan tak cukup tidur berbulan-bulan, tambah lagi dengan tekanan nak jadi ibu yang sempurna. Memang satu resipi untuk bencana. Tapi, ni berita baiknya. Sehebat manapun ribut tu, ia takkan kekal selamanya. Walaupun jalan dia mungkin susah sikit, jalan untuk pulih tu sentiasa ada. Sekarang, jom kita tengok macam mana Aina mula nampak cahaya semula. Petikan dari Dr. Azrin ni memang kena tepat pada sasaran. Sebab dalam masyarakat kita, ramai sangat ibu rasa kalau minta tolong maknanya dia gagal. Padahal, hakikatnya, kegagalan sebenar ialah bila kita biarkan diri kita menderita sorang-sorang. Keberanian untuk cakap, saya perlukan bantuan, itulah langkah pertama untuk jadi kuat balik. Jadi, apa plan rawatan Aina? Ada 3 serangkai yang penting.
Pertama, psikoterapi untuk rawat luka dalaman. Kedua, ubat-ubatan untuk bantu stabilkan balik kimia dalam otak. Dan ketiga, yang paling berkuasa sekali, sokongan padu daripada keluarga yang faham. Terapi ni jadi macam ruang selamat untuk Aina. Kat situlah dia belajar untuk buang jauh-jauh mitos ibu sempurna yang tak masuk akal tu. Dia mula terima yang, tak apa pun kalau aku rasa penat, aku pun manusia biasa. Dia belajar yang kasih sayang tu bukan pasal jadi sempurna, tapi pasal terus ada di sisi, walaupun dalam keadaan letih. Dan inilah hasilnya, satu perubahan cara fikir yang sangat besar. Dulu, anak menangis sama dengan, aku gagal. Sekarang, anak menangis sama dengan, okey, ini peluang untuk kita belajar sama-sama. Nampak tak bezanya? Inilah tanda harapan yang sebenar. Okey, kisah Aina ni bukan hanya untuk Aina seorang. Ia sebenarnya pengajaran untuk kita semua. Tak kisahlah kita ni seorang ibu, seorang suami, ahli keluarga ataupun cuma seorang kawan. Ini adalah sesuatu yang semua orang perlu tahu. Jadi, kalau ada 3 perkara je yang anda perlu ingat dari perkongsian ni, tolong ingat 3 benda ni. 1. Sakit mental ni sama je macam sakit fizikal. Ia perlu dirawat, bukan disorok. 2. Rasa kosong atau menyesal tu adalah simptom, bukan tanda dia ibu yang jahat. Dan 3, yang paling penting, jangan tunggu. Rawatan awal boleh ubah segalanya untuk ibu dan untuk anak. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bagaimana kalau kita semua mula ubah cara kita pandang para ibu yang sedang berjuang ni? Daripada cepat menghukum, apa kata kita bagi sokongan? Daripada judge, apa kata kita cuba faham? Cuba bayangkan dunia yang macam tu. Fikir-fikirkanlah.